Hari ni belakang saya ni ada sebuah BMW X5 model F15. Kereta ni dia datang nak servis lah. Kita recommend dia untuk head check, tengok apa yang bermasalah dekat kereta ni. Selepas kita head check, kita dapati kereta ni ada masalah coolant leak lah, datang daripada dia punya pipe turbo. Kita recommend customer sama ada nak pakai barang original dan OEM. Dia kata dia nak pakai barang OEM lah. So barang OEM yang kita pakai ni adalah pipe turbo yang kita perlu tukar. Kalau kita buka dia punya turbo, dia ada 4 hose yang wajib kita tukar. Pertama sekali dia punya pipe inlet coolant yang kita pakai ni brand daripada SCBM. Disebabkan SCBM dia tak ada stok untuk yang lain, kita pakai BMQ lah. Kita pakai untuk outlet coolant pipe dan inlet oil pipe dan return oil pipe. Engine oil pula kita pakai daripada minyak Protect lah. Kereta ni sebabkan dia dah buat coolant pipe, kita recommend dia untuk buat coolant flush sekali dan kita menggunakan coolant original lah daripada BMW. Next, kita recommend customer untuk buat engine flush dan kita masuk sekali dia punya treatment. Anggaran total cost untuk kereta ni ialah lebih kurang dalam 1,800 lah. Korang rasa agak-agak berbaloi tak untuk kita buat barang-barang macam ni dengan harga yang sedia ada sekarang ni?